Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Abadi Fatihah binti Saifuddin dan hari ini saya ingin berkongsi ulasan mengenai sebuah buku yang menarik bertajuk Empat Mata karya Margaret Lee. Buku ini adalah kesinambungan daripada kisah Payah yang mengisahkan seorang gadis kecil di pedalaman Sarawak. Dalam Empat Mata, Payah berasa sedih kerana kehilangan rakan-rakan hewannya. Dia telah dihantar ke pusat rehabilitasi hidupan dia sekutu. Untuk mengalihkan perhatiannya daripada kesedihan, Payah terlibat dalam misteri kehilangan buah-buahan dari kebun ibu saudaranya, Buku Nyado. Dia menemui budak lelaki yatim piatu yang memberanikan diri dan menyembunyikannya. Payah juga mengetahui sebab di sebalik sitak garang ibu saudaranya. Buku ini menonjol kerana penceritaannya yang menyentuh hati dan penggambaran masyarakat asli Sarawak. Watak Payah yang penyayang dan berani berikan teladan yang baik kepada pembaca muda. Namun, bagi pembaca yang tidak biasa dengan budaya tempatan atau konteks geografi Sarawak, mungkin terdapat bahagian yang memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih mendalam. Keunikan buku ini terletak pada ceritaan yang berdasarkan pengalaman sebenar penulis semasa pembesaran di Sarawak. Ilustrasi oleh anaknya, Sujan Mitchell, menambahkan dimensi visual yang kaya, membantu pembaca membayangkan suasana hutan hujan dan kehidupan di pedalaman. Secara keseluruhannya, Empat Mata adalah sebuah karya yang menghiburkan dan mendidik. Ia memberikan pandangan yang berharga tentang kehidupan masyarakat di Malaysia, mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai alam semula jadi dan budaya tempatan. Buku ini sangat disyorkan untuk murid-murid sekolah rendah tahun 6 kerana ia dapat memperluas pemahaman mereka tentang kepelbagaian budaya dan ekologi negara. Sekian, terima kasih.